Tali pinggang ni elok je masuk kat seluar jeans. Aku dah ingat tak boleh masuk. Tapi ada cara dia nak masukkan. Sabak dulu, nanti aku tunjuk cara dia. Tengok tu, dia punya kepala memang boleh grip kuat, tak tercabut. Memang taktikal punya design ni. Aku pernah beli tali pinggang jenis lain, tapi kepala asyik tercabut je. Apa barang kan? Yang ni memang padu, payah nak tercabut ni. Okey, tengok ni. Kalau kita masuk dengan kepala memang tak muat. Ni cara dia aku tunjuk. Hang Pa buka dulu kepala tali pinggang ni. Dia boleh buka zap-on ni. Buka zap-on tu, kemudian keluarkan kepala. Baru Hang Pa jolok tali pinggang masuk kat seluar jeans tu. Jolok punya jolok, kita dah sampai sini. Pasang balik kepala dia. Siap untuk beraksi. Tapi sebelum tu kena tekan beg kuning rapat-rapat. Dan beli sekarang sebab harga tengah murah. Color dia ada macam-macam. Tapi aku paling suka color kemo askar ni. Okey, geng, aku gerak dulu.